Bos, ada orang bagi feedback. Pakai Easy, dia kata semua lipas-lipas yang ada dalam kereta ni semua keluar. Memang. Sebab itulah saya sarankan sebelum hantar kereta ke pusat detailing untuk membasmi lipas, cuba dulu produk Easy ni. Sebab apa kalau tengok di sini kalau kita nak buka kapet yang bawah ni, untuk cari lipas di bahagian bawah, kita perlu buka semua barang yang ada dalam kereta ni. Betul? Jadi diperlukan kemahiran yang tinggi dan kos yang tinggi. Nampak macam ni. Nak buka kapet lantai bukan mudah, nak kena buka keluar seat semua kena buat keluar. Jadinya guna Easy dia lebih mudah dengan cara start enjin kereta, onkan aircon full volume blower, goncangkan tin Easy, tekankan saja button lock ni. Nanti semburan dia akan keluar. Letak dekat atas armrest, tunggu 15 minit. Lepas tu tengok dalam kereta. Anda kata banyak lipas dalam kereta, keluarkan semua lipas tersebut dan boleh memandu kereta seperti biasa. Easy juga ada wangian Apple. Jadi tak perlulah risau ada bau-bau yang tak menyenangkan. Lagi satu, Maira, aku nak beritahu. Terima kasih kepada brother itulah. Kerana dia dah bagi satu feedback yang sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih. Jadinya, yang korang pula macam mana? Nak buat. Jadi korang pula macam mana? Yang nak guna Easy pembasmi lipas? Ambil kapet kuning tu. Aku dah tak esok. Ambil Komodo lebih jimat, lebih berbaloi.